raja itu adalah selalunya akan memerintah dengan mewakili rakyat sebagai kuasa yang utama. Ini yang saya ambil contoh. Dalam teks Sulalatus Salatin ada disebut tentang peristiwa Wa'ad. Dalam tulisan sejarah, peristiwa Wa'ad ini dijelaskan oleh ahli sejarah sebagai satu perjanjian di antara rakyat dengan pemerintah, bahawa rakyat ini mesti tunduk dan setia pada pemerintah dan perlu setia dalam keadaan apa sekalipun. Itu yang disebut oleh ahli-ahli sejarah tentang Wa'ad dalam Sulalatus Salatin. Tapi bila saya kaji balik, saya dapati sebenarnya apa yang disebut dalam teks itu dia terbalik. Dalam kes Wa'ad itu, teks itu menyatakan raja yang terlibat dalam peristiwa Wa'ad ini nama dia Sri Tribuana. Dia nak berkahwin dengan anak seorang pembesar, seorang rakyat. Nama dia Demal Badaun. Raja ni nak berkahwin. Jadi bila raja nak berkahwin, sebelum itu semua isteri dia kedal. Kalau anda baca cerita ni, tak tahulah. Isteri dia semua kedal, dia nak berkahwin kali ini. Maka rakyat ini, Demal Badaun, minta supaya dibuat perjanjian. Supaya anak dia ini tidak akan diabaikan. Dan perjanjian ini menghasilkan apa yang disebut sebagai Wa'ad dalam Sulalatus Salatin. Ini bagi saya teks yang pertama kali sentuh tentang apa yang dibawa oleh Itqanul Muluk ini. Tentang perlembagaan sebenar yang dipegang oleh orang Melayu. Dalam Wa'ad itu, yang memulakan janji bukan rakyat, tetapi pemerintah. Pemerintah ini dia kata, dia disyaratkan bahawa dia masa memerintah, dia tidak akan menzalimi dan menindas dan mengabaikan rakyat, dan dia akan menjaga kepentingan rakyat. Itu janji yang pertama. Kemudian dibalas oleh rakyat bahawa mereka juga mesti patuh dan setia pada pemerintah dan tidak boleh dahaka. Kemudian di hujung perjanjian ini ialah kalau sekiranya mana-mana pihak mengabaikan perjanjian tersebut, maka semua pihak